Ada musyrik di dalam tauhid. Di satu sudut kita mentauhidkan, mengesahkan Allah. Tapi di sudut yang lain kita menyamakan Allah dengan makhluk. Coba dibayangkan andai kata manusia melihat ini Teluk Aqua. Beliau menyebabkan di kanan Teluk Aqua itu pakitan bentuk. Pakitan bentuk Teluk Aqua itu di kanan. Ayat kasih di kanan tak ada punya, bukan tengah. Bulat. Bulat tanya. Apakah Allah Ta'ala melihat Teluk Aqua ini bulat tanya? Nah inilah masalah. Orang menganggap bahawa juga Allah Ta'ala genyot di dalam Teluk Aqua. Sama ada yang dengan Tuhan. Inilah tauhid di dalam musyrik di dalam tauhid. Hati-hati dengan tauhid. Maka perlu sama sekali perlu tak mempelajari tauhid. Maka oleh karenanya tulung dengar Pak kata di kudah di tengku ceramah tengku Nordin Amin ni. Hai tengku baik daripada ilmu roji. Mampu tengku ilmu roji hang ilmu kan hang ilmu yang nak cocok. Dah ilmu roji ibarat yang kuno dak tengku tanya buat dah bah. Ilmu kuno dak tengku tanya buat dah bah tengku 20 apa. Mulai dari wujud batin bakai apa aja ni terang pelung kita tanya apa wujud lan hom. Menyenyan dapat orang Tuhan tentu hanya mu. Ya tak ni. Baca ni juga ada kunci tanya orang je. Untuk anu ni hanya dapat orang kaya. Mana kan baca si baca tapi bacanya tu anu ni kan tu tanya. Maka punya galau dah baca pun kaya yang dah pergi kau dengar. Namanya, mamanya tanya tu juga boleh. Anak cecok ni, kemojeh semayang di pelapai dia tengku. Usalli fardal duri, anak dia usalli baik semayang. Menyenang baju dalam semayang jinau hanya terpasang hati, kajak put, hanya sah. Karena semayang yang dituntut ni, satu salinya yang dituntut. Hanya mak usalli dia salah, anak salah. Mali anak ni, dia itu berpunau ke anak ni, kalah, mana kalah. Menyentuh anak ni, cipunan punau itu. Tidaknya anak jauh. Sehingga kepegang oleh Nabi haram mentadbir Quran kepada anak-anak yang belum mampu. Anda kasih Quran buat anak ni yang dalam mampu. Dia punau baca, punau ada dan tak. Maka oleh kerana dina, sehingga Quran dina, nun kalau tak tawang di dalam majlis taklim, mantang dalam bisa dibeda antara doa dengan niat. Mantang di bersama doa dengan niat. Sehingga niat doa semayang, niat semayang. Tobat niat mana duduk, doa itu kan. Mamanya hendak niat mana duduk, yang puhin. Kalau baca-baca doa, pulang doa di dalam kamu. Nah, adanya doa, no, kamu nah dia. Assalamualaikum, ibu-ibu bumi, jangan pipi, ya tu pun kata ada macam itu. Kamu kata waktu dah, nak beli. Yang bela. Maka ada yang oleh majlis-majlis taklim. Ada pakat kita kan umur mantang baca di pulau daerah Yahudi boleh. Kata untuk ini ada lain dan sangat baca sikitnya. Baca Yahudi sikitnya. Cuma orang tahu kita hanya lain. Ada kan hawa kan. Ada pun dah bekah baujung. Kemudian yang terakhirnya betul. Memang kalim tadi bahwa untuk mencapai negara yang adil makmur atau baldatul thayyibatul waraqul haqwanya ini nak dimemboh pula yang pun duduk ilmu ulama